trip to Terengganu. So before kita orang honeymoon hari tu, kita orang lewat LPT kan. So kita orang singgah lah dekat Terengganu. Yang ni kedai yang viral tu, tapi kita orang sampai lewat banyak habis dah. Kita orang nak cari ulam sebenarnya. And then kita singgah dekat patah ke apa tak tahu ni. Yang penting bukan pantai bacok lah. Lepas tu dia macam nak berkembali kenangan kanak-kanak dahulu. Walaupun sekarang macam tak matang lagi. Nampak sangat feel tu. Okay, and then kita pergi dekat drawbridge. Yang ni diorang ada buat macam pasar malam macam tu lah kot. Dan kita singgah dekat Pasar Payang. Yang ni katanya aku tak boleh tengok benda FOMO sebab setiap kali lalu ada laici dekat sepanjang jalan. So kita pun belilah. And then yang ni ramai orang memang panas time ni. Tapi tak apa sebab enjoy gila. And Aira ada beli juga roti paung. Yang ni viral roti paung ni. Tapi kan rasa dia memang mungkin roti paung ni nenah ni. Okay, baby nenah ni memang sangat sedap. Kurang manis itu memang sedap gila. Roti paung ni pula lembut Ada makin dengar apa tu, dengan teh obeng. Teh obeng pula. Teh O. Lepas tu kita sampai dekat Hyatt Regency. Hujan lebat. Ya Allah. Tapi Ara suka honeymoon dekat sini sebab dia punya view tu memang cantik. Lagi-lagi Ara ni memang nak view pantai. So malam tu pula kita singgah dekat kedai viral juga, Arzat ikan bakar. Sumpah sedap. Ya Allah. Memang aku tu ingat siapa kalau boleh duk kalau letak dekat pucung. Buka dekat pucung. So Apa tengok ni video mengelah kali sebelum ayah dia ni macam nak menghilang. Baca. apa mata dia lagu tu? Atu. Ya ayah mati dah. Ni pergi duduk balik. Yusu ni kuasa. Tak tahu apa ayah ya. Lama dia mati. Dia mati masa yang muda lagi. Shippuden tu siapa? Shippuden ni Naruto besar lah. Bukan Tok Naruto, hak ada Kuro tu ke? Bukan Tok Naruto. Siapa? Bukan Kuro Kato. Bukan hak Kuro tu. Kuro. Ada kotor di belakang dia macam penyu. Cerita ke apa ni? Jiraya. Ha? Jiraya. Apa otak tu? Cerita ke apa tumbuk bukan.